Nampak? Tak rasa dah besar macam ni. Besar ni. Ni. Okey, assalamualaikum semua geng. So hari ni abang atas motor. Abang nak pergi ada satu tempat ni. Abang rasa tempat tu ada harta karun lah. Sebab abang nampak ada satu gua tau. So abang nak pergi tengok. Kalau ada harta karun lagi tengok abang bagi-bagilah kawan-kawan sikit noh. Dekat follower abang ni. Kau tunggu noh. Jom follow abang. Kita pergi cari harta karun pula. Hari mah tak jumpa. Kita cari harta karun pula. Jom. Okey geng. So abang ni abang dah jumpa dah gua tu. Nanti kalau abang jumpa harta karun, abang bagi sorang sikit Apa tunggu Tu kira abang bagi subsidi lah. Wih, cantik lubang ni. Ada. Kasut tak pakai. Wih. Dalam Tommy. Dalam kan? Wih. Wih, kasut tak pakai. Wah. Yang ni Ahmad Albak punya ni, geng. Wih, yang ni tak boleh masuk sorang ni. Oh, dalam. Dalam. Dalam geng, lubang geng. So, abang dengan member abang ni, kami dua-dua mimpi ada harta karun kat sini. So, kami mai. Memang dengan lubang ni terlampau dalam sangat. Abang kena bawa tali climbing turun ni. Dalam kan? Dalam. Sampai pusing kamera, kita tunjuk kat depan Oh, tapi anjing tu mai saja dia kena attack oh ya. Okay, so guys, abang nak try turun sikit So, kita usah dulu. Kuat ada apa? Weh, ya ni lubang ni. Yang ni kita kena beli tu Tommy. Metal apa? Metal detector tu. Ni confirm ada harta karun ni. So, siapa kena jaga-jaga. Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Licin tu. Licin Nampak? Tak rasa dah besar macam ni. Besar ni. Ni. Wah, ada ayak lah geng. Tu. Ni. Saya tak ingat dia tinggi satu orang lah. Jadi Bukan ni. Tapi tak ada apa-apa bau pun kan. Biasa kalau ada ular, dia mesti ada bau kan. Tu. So. Okay, geng. Kau nampak tak muka abang? Abang ni putih tau. Tapi nak tunjuk kat hampa betapa gelapnya tempat ni. Muka abang tu jadi hitam. Allahu Akbar. Bismillah. Oh. Gelap So, abang punya ni tak nyala sebab Lagi. Oh, okey nyala. Okey geng, flash habis dah nyala. Saya boleh tengok kok ada harta karun ke apa. Apa kita tengok atas dulu. Wish. Atas ada logo tapi. Ha? Atas ni ada logo. Ada lorong. Tu. Tunjuk muka asyik. Tunjuk muka asyik. Oh, yang ni ada lubang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lubang. Ada lubang dalam tu. Ni. Yang ni ada lubang dalam ke? Dalam. Tu. Dia macam ada. Dia macam boleh pergi belah sana. Ini ada lubang. Salah apa dia? Banyak lubang. Banyak lubang. Ni confirm kalau Tommy kata apa? Ada nampak apa? Ular kan? Yang ni. Rupanya ni rumah dia. Saya tahu dia besar. Saya tak jangka dia besar ni.
Wih, ada kelawar. Lawa boleh turun bawah. So guys, tak ada apa ni. Wih, dalam wih. Lagi. Dalam wih. Dalam, Tommy dalam ni. Nyamuk boleh tahan. Ada nyamuk. So geng, memang lubang ni dalam. Betul-betul lubang ni. So cahaya tak sampai ke bawah. Tak apa geng. Nanti abang main sekali lagi. Abang bawa abang punya torchlight. Kita suruh sampai bawah. Tapi yang ni abang rasa sekali lagi nak turun kita pakai tali ni. Dalam. Dalam. Allah Akbar. Okay, so geng. Apa kat sini tu? Tengok ayak tu. Indah ciptaan ni. Tengok air boleh menitik turun tu, nampak? Air turun. So. Okey geng. Oh, panas. Dia panas tak apa-apa panas sangat sebab dia lembab. Tempat ni memang lembab. Biasa kalau tempat lembab macam ni kan, mesti dia ada gas setahu abang kalau tempat lembab, kalau tempat itu tutup macam ni, gua, tempat dia memang ada gas. Tu sebab dia, walaupun dia ada air, dia akan rasa haba panas. Setahu abang lah. So kan, tunggu next video, insyaAllah abang akan turun bawah. Nanti abang kena pakai kasut lah. Yang ni pakai selipar. Ni tak plan pun. Okay, so guys, abang dengan member abang. So, kita kena naik dulu. Tengok batu ni. Ha? Nak sini tengok batu ni special. Oh tu, cantik tu. Memang tempat. Yang tanduk kecil tu. Tu. Oh tu. Memang tempat dia nice guys. Memang cantik. Dia macam kepala pulau. Sini tengok memang. So apa nak bagi tahu kat apa? Tempat ni abang akan jadikan tempat untuk tempat baru haiwan peliharaan abang akan duduk kat sini. So kami akan buka. Siapa nak main kat sini, kami hanya buka untuk bukan untuk public tapi untuk orang yang main makan doyan sambil tu boleh tengok binatang abang. Dan gua ni memang dekat sini. So abang nak terokai tempat ni. So kita pastikan tempat ni selamat. Jadi so kita boleh buat tempat. Sama ada kita nak duduk dalam ni ke ataupun ada geng-geng nak buat herpin apa malam-malam ni. Tapi yang ni hantu tak ada kot. Kita kan. Jangan cakap bukan-bukan. Kita kan. Assalamualaikum. Itu saja video abang. Enjoy. Okey kan. Yang ni gambaran sikit. Okey tempat ni nampak apa dapat ada pagar ni kan tak? Okey kat sini abang akan buat apa nak. Okey so kat pagar ni. Kat sini abang akan buat sukata. Okey dekat atas tu mungkin tempat kambing abang, pygmy. Okey so kita tengok. Okey view dia. Okey so abang tunjuk sembah lalu view dia. Weh penat. Tu. Okey yo view dia memang cantik. Okey. Haiwan abang akan dipindahkan ke sini. InsyaAllah kata apa bulan depan atau bulan 6. Besok kami akan start operasi buat. Okey kali ni buat simple-simple ya. Ular abang ada kat bawah tu. Ular abang kat bawah tu. So abang tak buka untuk public so siapa-siapa nak main makan doyan tu boleh. Sebab abang hanya tumpang je tanah ni. Hanya tumpang je. Kawan abang punya. Okay, so sebab dia ni kebun durian. Okay, so cantik kan? Ini kuala ikan. Okay kan? Assalamualaikum.